Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, suka untuk saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, kerana tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama saya Afif Syazwan bin Ari Haswadi. Boleh panggil Afif atau dikenali sebagai Afif, nama umum saya. Dan saya berumur 19 tahun. Saya tinggal di Felda Calok Barat, Setiu, Terengganu, dan saya mempunyai 13 orang adik-beradik dan saya merupakan anak ke-6 dan bapa saya bernama Ari Haswadi bin Ma'arifin dan ibu saya bernama Yusmina binti Yusof. Mengapakah saya ingin masuk ke IPG merupakan salah satu soalan yang paling mudah untuk saya huraikan atau jawab dengan lebih jelas, kerana menjadi seorang guru merupakan impian utama saya ketika saya kecil lagi dan mendidik merupakan jiwa saya ketika saya berada di bangku sekolah, iaitu sekolah menengah. Saya merupakan pelatih rugby sekolah rendah. Menjadi guru merupakan amalan atau kerjaya umum yang sangat kita sanjungi pada zaman kini. Literasi bahasa, apa yang saya ingin utarakan, apa yang ingin saya tahu yang terbuku dalam hati saya ialah apakah maksud sebenar literasi bahasa dan mengapa literasi bahasa penting dalam kehidupan harian dan bukan hanya di sekolah. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua ialah saya ingin tahu bagaimana literasi bahasa membantu saya berfikir dengan lebih kritis, dan bukan saya sahaja namun untuk pelajar-pelajar yang akan saya ajar. Dan yang terakhir ialah apakah kemahiran utama dalam literasi bahasa, dan setakat yang saya tahu kemahiran yang ada, kemahiran utama yang ada 4, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Dan saya ingin tahu cara menguasai keempat-empat komponen utama tersebut dengan berkesan. Itu sahaja daripada saya.